Okey, selamat datang ke Teh Tarik Panas. Apa khabar bro? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini sekali lagi kami bersiaran untuk Teh Tarik Panas untuk episod kedua. Sebenarnya kita banyak episod bro, tapi terpaksa scrap. Pasal apa nih, perkembangan terkini lah. Tahulah rupa-rupanya kalau kita cerita pasal sosial ini kan, banyak dynamic, very dynamic. Betul. Sangat cepat. Jadi hari ini kami rakam pada 7 Julai. Hari berapa nih hari ini Prof? Hari Selasa lah. Jadi baru-baru ini kita ada satu pesta lah. Bukan juga pesta, dia pesta juga, acara juga, iaitu demonstrasi lah. Demonstrasi yang dianjurkan oleh beberapa pihak pada hari Sabtu dan Ahad yang lalu, iaitu 4 ke 5 Julai lah di Kota Kinabalu. Jadi saya mau cakap anjuran-anjuran siapa pun susah juga, pasal sebenarnya demonstrasi ini ataupun apa dia panggilnya, demonstrasi lah Banian atau demonstrasi lah. Demonstrasi kan. Demonstrasi ini dianjurkan oleh dua buah pihak lah, dua buah pihak, iaitu yang pertama sekali adalah GRS 3.0 dia panggil, iaitu Gabungan Rasuah atau Gempur Rasuah Sabah. Gempur Rasuah Sabah. Okey, Gempur Rasuah Sabah 3.0 yang dianggotai lah ataupun digerakkan oleh satu adalah Suara Mahasiswa, lepas tu Bersih dan beberapa lagi pertubuhan lah kan Prof. Dan yang kedua pula adalah demo Gerakan Kuasa Rakyat Malaysia G57. Dia ini pula saya tidak sure dia punya motif apalah, jadi mungkin Prof boleh terangkan lah Prof. Jadi Prof, apa Prof punya teks dulu on GRS 3.0 dan juga G57 ni. Apa pandangan awal Prof? Terima kasih Dr. Izan. Kedua-dua kumpulan, saya sebut sini kumpulan, satu yang cuba untuk nak meng-highlightkan wujud salah laku, wujud rasuah, isu integriti dalam kalangan penjawat awam, khususnya menteri ataupun lebih tepatnya ahli Dewan Undangan Negeri yang dikatakan terlibat dalam penerimaan rasuah, tapi belum disabitkan sebagai bersalah lah. So kumpulan ini dianggotai oleh mahasiswa, NGO, Fossil ni, termasuklah juga Bersih, yang bukan setakat cuba nak highlightkan isu integriti dalam kerajaan yang memerintah sekarang ni, government of the day untuk Sabah ni, tetapi lebih daripada itu menuntut supaya ada tindakan daripada pihak berkuasa, khususnya SPRM dan juga pihak yang berkaitan untuk menyelesaikan isu-isu integriti ini melakukan sesuatu lah. Itu kumpulan yang pertama. Yang kedua pula adalah G57. Dia punya nama lain grup tu, baju berwarna hitam. Berwarna hitam, ya betul. Bangkit Sabahan 2.0. Bangkit Sabah. Bangkit Sabah 2.0. Dianggotai juga oleh yang kita tak berapa jelas sama ada yang dianggotai ataupun dijayakan oleh ahli-ahli parti politik ataupun mungkin juga NGO. Tapi yang penting jurucakap kumpulan Bangkit Sabahan 2.0 ni saya lihat adalah NGO lah. Yang ini pula adalah mempertahankan kerajaan negeri dan cuba untuk menjelaskan melalui ucapan-ucapan mereka selama 2 hari itu. Kalau saya tak silap, kedua-duanya di kawasan Gaya Street. Betul. Dan mereka tak berjalan lah. Dia bergerak dari satu tempat dan buat ceramah statik. Dan cuba meraih perhatian orang ramai untuk mendengar apa yang mereka nak sampaikan dan menafikan naratif yang dibawa oleh kumpulan pertama tadi. Jadi kedua-duanya memainkan isu yang sama lah. Satu meletakkan tuduhan ataupun mendakwa bahawa kerajaan negeri begitu dan begini. Kumpulan yang satu lagi ni yang berwarna hitam bajunya, yang mula-mula tadi warna kuning, cuba untuk menjelaskan bahawa tuduhan itu tidak berasas. Yang pertama. Yang kedua pula, sekiranya ada asas pun, bukti yang boleh dikaitkan dengan pihak-pihak yang dituduh dalam kalangan adun-adun terlibat, 13 orang adun sebenarnya. Pada mulanya dulu Gempur Rasuah Sabah 2.0 disebut 8 orang saja.
kemukakanlah bukti itu kepada pihak berkuasa, sama ada SPRM ataupun PDRM. Ini penjelasan mereka lah. So masing-masing ada hujah, masing-masing ada agenda yang dibawa untuk dipertontonkan kepada masyarakat di Bandar Kota Kinabalu pada minggu lepas. Okey, yang saya nampak di sini gabungan GRS 3.0 yang diketuai oleh suara mahasiswa ni kan. Mereka bermula daripada Suria Sabah, mereka berhimpun di depan Suria Sabah dan seterusnya berarah sehingga ke Todak tu, yang depan Hayat tu kan. Dan manakala pula yang Bangkit Sabah ini yang berbaju hitam pula, mereka berkumpul di depan Wisma Merdeka dan seterusnya berarah sehingga ke apa dia panggil yang dekat dulu dia mahkamah ni, lepas tu dia tukar pergi di BKK sana ni kan. Iya, ni Tugu, dia ada satu Tugu tu di tengah-tengah tu. Dekat kawasan dekat Shell tu. Dekat Shell tu kan, dekat Gaya Street sana tu. Ya. Jadi apa yang ialah masing-masing membawa poin masing-masing dan both gerakan membawa hujah masing-masing. That one we leave it to the Sabahan untuk apa tu judge lah kan, mana satu yang betul, mana satu yang tidak, mana satu yang kamu mau sokong, mana satu yang tidak. Cuma ya Prof, saya mau mengambil saya mau merumuskan kedua-dua ni kan Prof. Bukan merumuskan. Saya ada satu soalan kan. Saya notice kedua-dua belah gerakan ni kan, dia punya sambutan sangat kurang. Saya punya kawan bagi tahu fotografer lebih banyak daripada pemprotes. Kenapa tu Prof? Mungkin ada orang cakap protes ni bukan budaya Sabah. Tapi kalau kita tengok macam gerakan yang macam dulu perhimpunan yang Arwah Zara tu kan, lain macam dia punya sambutan. Jadi kenapa tu Prof? Mungkin Prof ada sedikit komen ke begitu? Saya nampak cara message ini dibawa kepada khalayak secara fizikal. Kalau di media sosial saya tak nafikan Gempur Rasuah Sabah dan juga Bangkit Sabahan 2.0 masing-masing. Kalau mereka buat live TikTok ataupun streaming di Facebook, jelas bukan sedikit ribu yang join. Saya katakan bahawa mengapa di media sosial secara online lebih ramai berbanding secara fizikal. Online ni lebih selamat. Secara fizikal orang sebenarnya mau join, mau terlibat. Tapi oleh sebab sekarang ni dunia media sosial, kamera ada di mana-mana, kamera phone ada di mana-mana. Virality ni mungkin dalam kalangan penjawat awam, mungkin dalam kalangan orang yang ada kepentingan, ahli politik, members of political parties di Sabah ataupun parti nasional nak join. Tapi mereka tak nak wajah mereka dipaparkan dan tidak mahu dikesan ataupun dikenal pasti untuk ditularkan. Mungkin itu antara sebab lah, bukan mereka tak nak join. Itu yang pertama. Begitulah untuk yang kumpulan baju hitam tadi pun sama juga. Dan sokongan tetap ada bagi kedua-dua belah pihak dan saya nampak hampir seimbang lah. Betul. Yang kedua pula adalah apa yang mereka bawa ni sama ada bagi kesan ataupun tidak kepada rakyat negeri Sabah dan juga rakyat Malaysia secara umum. Kita tahu hari ini Dr. Izzan pun dalam bidang ekonomi dan juga banking, orang utamakan apa pada hari ini? Pertama sekali yang berkeluarga, perut terlebih dahulu kan. So benda-benda yang macam ni sebenarnya memang ada dalam fikiran semua orang dan memang sudah terdedah bukan setakat hari ini. 2018 lagi, apabila era kejatuhan Barisan Nasional itu sendiri pun bukan setakat di Sabah tapi di seluruh Malaysia, memang sudah ada naratif kepercayaan terhadap parti-parti politik yang dianggap sakau, dianggap tidak berintegriti ini, parti dan juga pemimpin-pemimpin parti politik. Dan mereka sudah sebenarnya sebati dalam fikiran mereka, dan sebab itu dinamika politik Sabah dan juga nasional kita boleh lihat begitu cair daripada 2018 sehinggalah 2026 ini. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahawa tak perlu nak diberitahu bagaimana mereka nak memberikan respon ataupun maklum balas terhadap naratif integriti dalam kalangan penjawat awam, khususnya ADUN dan juga menteri-menteri Kabinet Negeri Sabah. Mungkin dalam kalangan rakyat Sabah yang terbanyak ni dapat kata orang dicetak melalui kertas undi ataupun peralihan sokongan, swing votes daripada satu parti ke satu parti lain, dan ia dibuat secara silent dan bukan secara terbuka, begitulah.
Itu pandangan saya, Dr. Okey, betul jugalah kalau cerita pasal perut dan keluarga ni kan. Saya to be honest kan Prof, dulu tahun 2009, 2010 tu kan. Time tu kan gerakan bersih tu sangat kuat. Dan saya memang berterus terang saya terlibat lah. Sebab time tu saya pun macam gabungan suara mahasiswa ni juga. Jiwa masih muda. Masih orang cakap nothing to lose. Very fresh. Jadi saya terlibat lah. Saya pun terlibat juga dalam bersih 2.0, bersih 3.0, bersih 4.0. Sempat juga lah di saya ingat masa ketika itu macam bersih 2.0 tu dia a bit ganas sikit lah. Baju kuning pun dah boleh pakai. Jadi time tu saya pakai baju kuning. Memang kena angkat jugalah lock up lah. Saya sempat lah 2 jam dekat lock up Tanjung Aru tu. Tapi time tu yalah as we grow older and kita sudah semakin saya macam semakin ada matang sikit lah. Jadi mulai faham lah apa implikasi dan seterusnya ni lah. Lebih-lebih lagi bila sudah masuk ke penjawat awam kita tahu sudah boundaries dia di mana lah. Tapi okeylah kita tolak swasta ataupun penjawat awam kan. Bukannya sebenarnya demo ni dia seronok, dia macam pesta kan. Tapi bila ada virality tu nanti tergambar muka kita walaupun kita angkat tangan gini, walaupun kita bukan angkat tangan protes, kadang-kadang angkat tangan lambai kawan kan. Jadi nanti tersilap tafsir, dia akan membawa implikasi kepada individu itu dan seterusnya keluarga tu kan. Jadi itu yang akan memberi impak jugalah. Okey, jadi mungkin kita boleh berhenti sekejap. Lepas ni kita berehat sekejap. Okey, lepas ni kita akan continue lagi selepas ini. Okey. Okey, selamat kembali ke Teh Tarik Panas bersama saya Prof. Madya Dr. Syariuddin, merupakan daripada Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan yang sudah bergelumang dengan isu-isu sosial yang di Malaysia, di Sabah dan seterusnya international juga kan Prof. Saya tengok Prof buat banyak juga kajian berkenaan dengan international dan so on ni kan. Cuma Prof, saya bawa balik kembali pada kita punya yang sesi pertama tadi, kita bercerita pasal demo dan seterusnya ni kan. Apa yang saya perasan kan Prof, berkenaan demo yang baru-baru berlaku di Sabah ni kan, yang diketuai oleh GRS ni, Gabungan Gempur Rasuah Sabah 3.0 yang diketuai oleh Suara Mahasiswa tu. Pada mulanya tu Prof, macam Prof cakap tadi di dalam social media tu kan, dorang ni macam kuat lah social media, kuat campaign kan. Tapi I think macam 2-3 hari sebelum, I think 2 hari lah sebelum demo tu dijalankan kan, tiba-tiba timbul video dan juga gambar yang menunjukkan individu di dalam gerakan Rasuah Sabah ni kan ditangkap minuman keras dan juga berada di dalam pub. Jadi dia macam 180 degrees Prof. Bila saya tengok balik tu komen kan, semua orang sindir pasal tu. Jadi saya mau mungkin ialah is open secret di dalam dunia politik dan juga sosial ni kan. Dia ada yang dipanggil black ops dan juga gerakan-gerakan bawah tanah ni lah yang cuba untuk untuk menjatuhkan air muka pemprotes ni lah. Jadi Prof, apa komen Prof berkenaan isu ni Prof? Setuju dengan Dr. Izan. Sekarang ni dunia media sosial. Di mana-mana sebenarnya ada kamera, di mana-mana ada kamera phone, di mana-mana ada kecenderungan orang untuk merakam dan berkongsi. Apa-apa juga kita buat, baik besar ataupun kecil, sama ada ia ditunjukkan sebenarnya itulah yang berlaku ataupun difabrikasi, dibuat-buat, juga pilihan kepada orang yang menularkan video ataupun mesej tersebut. Dan dalam masa yang sama, kedua belah pihak ataupun pihak-pihak lain, pihak ketiga, saya tak katakan bahawa Bangkit Sabahan 2.0 lawan dengan Gempur Rasuah 3.0 ni saling berlawanan dan ada gerakan bawah tanah yang cuba untuk nak cari kesilapan atau kelemahan masing-masing dan ditonjolkan untuk menjatuhkan reputasi kedua-dua kumpulan secara vice versa. Saya katakan kemungkinan besar ada pihak-pihak lain yang mungkin cuba untuk memperlihatkan kelemahan ataupun loopholes dalam kalangan pimpinan kumpulan-kumpulan ini agar dilihat bahawa mereka tidak ada kredibiliti. Dan itu yang berlaku. Penularan video sedang bermesyuarat dalam pub dan sebagainya, tapi sehingga sekarang belum ada lagi jawapan daripada pihak yang berkenaan tentang apa yang sebenarnya berlaku pada waktu itu. Selagi kita tak minum benda tu,
botol memang nampak, saya tengok dalam video tu. Menari pun ada. Menari pun ada. Suasana tu memang suasana diskotik lah, pub kan. Jadi sama ada minum atau tak minum, tak ada orang minum. Tapi suasana itu sudah cukup untuk orang dapat satu pandangan negatif terhadap kumpulan yang berkenaan. Sama ada yang menyebarkan tu, sebab yang masuk ke dalam tu sudah tentulah dalam kalangan orang-orang yang ada kaitan dengan grup berkenaan kan. Ataupun ada orang yang secara stealth, secara senyap masuk ataupun cuba untuk bergaul, blend with the group, into the group, cuba untuk mendapatkan, kata orang, apa-apa perkara, pasang telinga ke, jadi spy dan sebagainya. Itu juga satu kemungkinan. Ataupun kemungkinan besar orang yang tak ada kaitan tapi mereka kenal orang tu, ialah kebanyakannya muka-muka yang dikenali. Betul. Semua ni prominent figures untuk grup Gempur Rasuah Sabah 3.0 ni. Jadi di mana-mana orang nampak macam kenal ni, ambil gambar. Mungkin dia tak ada kaitan pun dengan Bangkit Sabah 2.0, tapi oleh sebab dia ada video tu, ialah sekarang ni orang cenderung untuk nak popularizekan sama ada dirinya, meningkatkan view, memperbanyakkan followers dan sebagainya, kita pun tidak tahu. Tapi yang pasti bila itu berlaku, maka imej dan reputasi kumpulan itu secara tak langsung sudah terhakis sedikit demi sedikit menjelang himpunan 4 dan 5 Julai lepas. Saya rasa pun Prof bukan sedikit-sedikit Prof. Betul. Bila tengok komen tu Prof, macam saya tidak nampak satu pun komen yang menyokong seperti sebelum inilah, menyokong GRS ni. Sebelum ni okey, kita perlu beri kebebasan kepada mahasiswa untuk menyuarakan dia punya kerisauan. Kita mesti sokong mahasiswa, tidak akanlah kita mau sokong rasuah apa semua ni lah. Tetapi sebaik saja video tu keluar dan tular, selesai. Betul. That's it lah. Jadi bolehkah saya katakan di sini sebenarnya mahasiswa-mahasiswa kita ni dia masih lagi hijau dan masih lagi fresh, dia kurang untuk aware dengan benda-benda macam ni. Prof berpandangan mereka ni masih lagi hijau, masih lagi fresh kah, dan apa nasihat untuk protesters terusnya lah? Perlu jaga diri ke apa ke? Saya nampak grup ni sebenarnya dari satu segi memang tindakan untuk nak highlightkan isu-isu berkaitan dengan integriti, khususnya rasuah dalam kalangan penjawat awam, dalam kalangan orang awam yang cuba untuk nak dapatkan dana dan juga hal berkaitan dengan keuangan daripada jentera kerajaan baik negeri ataupun persekutuan. Ini sebenarnya baik dari satu segi, namun tuduhan mestilah ada asas. Itu yang pertama, mesti ada bukti dan kemukakan melalui saluran yang betul. Kalau kita nak buat himpunan, boleh, tak ada masalah, kita buat sebab kita dibenarkan. Mahasiswa juga dibenarkan, ada pindaan di AUKU untuk golongan pelajar ni untuk turun ke jalanan untuk menyuarakan hasrat dan juga pandangan mereka. Sudah tentu ya, namun perlu diingat, bila kita bercakap tentang seseorang, sebut nama orang, sebut jawatan, sebut satu agensi dan sebagainya, perlu ada tanggungjawab, accountability, sebab backlash dia akan datang balik kepada kita. Tanpa bukti, kita yang kena balik. Sama ada kita nak highlightkan benda tu sebagai satu, kata orang, just nak rolling the ball supaya orang nampak bahawa okey, ada isu dalam kementerian ini, dalam jabatan ini, individu ini, tokoh politik ini dan sebagainya. Tetapi perlu diingat, pihak yang sana lagi, macam Doktor katakan tadi, pun boleh buat yang sedemikian untuk nak menjadikan bahawa isu itu bukan sepihak. So pihak yang menuduh ni, selain daripada membuatkan bukti, mereka juga bertanggungjawab untuk menunjukkan bahawa naratif itu bukan dibuat-buat. Ini penting. Sebab kalau nak kata orang nak popularitikan satu-satu kumpulan ataupun satu-satu wacana itu dalam konteks jalanan, demonstrasi, orang semua faham dan maklum. Sebelum ini pun pernah berlaku seorang menteri yang ada dalam kabinet sekarang ni pun, kabinet persekutuan, pernah terlibat dengan demonstrasi jalanan. Oh, saya kurang setuju Prof. Kita punya Perdana Menteri pun sekarang ni memang ya, king betul. juga. King juga demonstrasi. Bila masuk dalam kerajaan, that's why demonstran ni ataupun protester ni, dia kena faham. Bila kita di luar sebagai orang awam, kita nampak CP saja. Benda tu seolah-olah
petik jari boleh selesai. Tapi tidak. Bila kita masuk dalam ekosistem kerajaan, banyak garis panduan, banyak aturan, banyak gate yang perlu kita limpas untuk memastikan bahawa apa yang kita nak ubah tu, nak transform itu boleh berlaku dengan sekelip mata. So banyak agensi terlibat, banyak rantaian chain of command dari atas ke bawah yang perlu dipindah terlebih dahulu. Dan kalau ia berkait dengan perlembagaan persekutuan, kena pindah perlembagaan persekutuan, dan ia tidak mudah. Ia perlukan vote dalam Dewan Rakyat dan juga Dewan Undangan Negeri untuk polisi di peringkat negeri. So perkara-perkara begini, ini poin saya yang kedua, perlu difahami. Kalau tak faham yang ini, kita macam mana marah sekalipun, kerajaan tu tetap akan jawab dengan cara mereka menjawab lah. Mereka jawab dengan akta, dengan perundangan. Maksudnya, kalau pun ada benda yang keluar daripada pihak kerajaan, mereka akan cuba untuk kerajaan, persekutuan ataupun negeri akan tanya balik, mana kamu dapat ni? Akan kena pula di bawah akta rahsia rasmi, OSA. Macam mana surat menyurat rasmi, macam mana dokumen yang ada letterhead kerajaan ini boleh keluar daripada agensi yang berkenaan. So perkara-perkara sebegini sebenarnya antara benda yang kata orang menjadi sebahagian daripada background knowledge protester ataupun demonstran sebelum mereka benar-benar berani turun ke jalanan. Dan ketiga paling penting juga adalah kena faham budaya politik Malaysia, kena faham landscape dan dinamika politik di peringkat persekutuan dan juga negeri. Pengetahuan ini kalaupun tidak dapat membantu secara kata orang impactful lah, secara dominan dalam gerakan yang sebenarnya, tapi mereka boleh tahu kaitan antara individu pemimpin politik di peringkat persekutuan dan juga negeri. Pemimpin NGO tu siapa sebenarnya, pro siapa, kontra kepada siapa, bekas ahli parti mana, mereka berada di pihak mana dan sebagainya, kena faham. So kena mapping, kena buat pemetaan terlebih dahulu. Mengapa parti-parti ini senyap, mengapa pemimpin ini dulunya sebelum jadi kerajaan, masa jadi pembangkang bising, masuk jadi kerajaan senyap. So benda-benda begini sebenarnya adalah naratif politik, drama politik lah saya boleh katakan dalam konteks Malaysia. Kalau tak faham ini, macam mana pun kita ketuk pintu, mereka tak akan buka. Sebab bila satu-satu pihak, satu-satu individu pemimpin itu berada dalam kerajaan, mereka adalah status quo. Mereka pegang kuasa dan semua perkara pun adalah di bawah tanggungjawab dan kawalan mereka, dan bukan semudah kita nak kata orang menyerang begitu saja, baik secara online di media sosial maupun secara offline. Itu bagi saya penting, bagi mana-mana, bukan setakat untuk Gempura Swasabah yang seterusnya, mana-mana individu ataupun kumpulan NGO third force di seluruh Malaysia, kalau nak buat satu-satu gerakan yang sebegini, kena buat homework terlebih dahulu. Kena tahu siapa yang mereka tentang, kena tahu power tak power, pada tahap mana intensity yang mereka nak lawan ini, dan kena kumpul maklumat lah. So maklumat ini bukan setakat untuk mereka mempertahankan diri apabila dikenakan tindakan perundangan, tetapi juga kepada orang awam seluruh Malaysia, sebab mereka nak faham benda tu hujung pangkal dia macam mana. Ini yang paling penting sebelum mereka ini digelar sebagai champion lah untuk satu-satu isu. Okey, betul Prof, betul. Saya sangat setujulah, dan sebenarnya bukan sahaja pemimpin-pemimpin yang sebelum ini merupakan pemimpin pembangkang dan selepas sekarang masuk kerajaan kan. Saya pun sama juga Prof. Sebelum ni saya bekerja di swasta. Saya main bantai saja. Pas dia cakap saja apa yang tak kena, saya komen mahu dia sama ada di media sosial ataupun di kedai kopi kan. Tapi bila saya sudah start masuk kerajaan, saya baru faham dia ada apa tu, dia ada prosedur yang mesti kita ikut, dia mesti ada peraturan yang mesti kita ikut. Di luar kita fikir benda tu boleh buat ataupun betul kan, tapi bila kita masuk kerajaan, dia punya perspektif tu berbeza. Dia bukan sahaja sekadar melindungi kaum minoriti, tapi dia melindungi semua, majoriti dan juga minoriti lah. Jadi okey Prof, saya pun setuju juga Prof. Mungkin kita boleh take a break lagi sekali Prof, dan kita continue selepas ini. Okey, selamat kembali ke Teh Tarik Panas. Hari ini sama Prof Madya Dr. Syahrudin.
Kami cerita-cerita pasal demonstrasi yang dianjurkan oleh Gempur Rasuah Sabah 3.0 dan juga Bangkit Sabah yang baru-baru ini dijalankan atau diadakan di sekitar Kota Kinabalu lah pada Sabtu yang lalu. Hari ini dirakam pada 7 hari bulan 7. Jadi Prof, mungkin kita boleh concludekan lah untuk topik ni dengan masa depan demonstrasi ni. Pasal apa? Saya melihat di sini bila berkenaan dengan politik ataupun something yang menyentuh pasal politik, dia punya sambutan tu sangat kurang. Saya rasa dari zaman saya bersih tu lagi kan, macam 2008 dah silap saya kan, dia 7 tu yang first kan, kedua 2008 dan seterusnya tu. Sebenarnya dia sambutan tu dia masih lagi kurang lah. Tapi bila kita reflect pula, kita tengok pula demonstrasi yang berkenaan dengan arwah Zarah tu kan, dia menerima sambutan yang sangat banyak di semua daerah, bahkan melimpah sehingga ke luar negara. Jadi Prof, mungkin Prof boleh describe lah apa dia masa depan demonstrasi ni. Adakah demonstrasi ini boleh pergi jauh kah, ataupun memang demonstrasi ini memang bukan budaya Sabah kah, tapi dimatikan dengan perhimpunan yang arwah Zarah tu. Macam mana tu Prof masa depan demonstrasi ini Prof, pada pandangan Prof? Terima kasih. Kebetulan memang bidang saya lah. PhD saya memang kaji pasal mengapa orang bergaduh di media sosial. Oh, okey. Public discourse on social media. So dia boleh shape and reshape public opinion. Mengapa arwah Zara Khairina sehingga hari ini orang tampal bumper stiker, betul, orang cat kereta, buat bendera, merchandise dan sebagainya tanpa putus, dan ia merentas agama dan kaum. Dia bukan setakat di Malaysia, sampai ke luar negara. Dan benda ni jadi fenomena. Satu, benda ni ia memperlihatkan satu keadaan yang tidak ada hujung dan penamatnya sehingga ke hari ini. Dan pada waktu kejadian itu berlaku sekalipun, banyak telahan awal walaupun tanpa bukti yang konkret mengatakan bahawa ada kecuaian dari segi pengawalan. Pihak pengurusan sekolah yang berkenaan pun masih dibicarakan, kita tak boleh nak ulas lebih lanjut. Yang kedua pula adalah tentang bagaimana ia menggamit perhatian orang ramai sebab ia berkait rapat dengan emosi, mengakibatkan kematian. So manusia ni, kalau nak cakap kita nak tarik perhatian orang, dia kena main dengan emosi. Gembira, sedih, marah, benci dan sebagainya. Ini antara resepi terbaik bagaimana nak kita bangunkan satu gerakan yang ada landasan. So landasannya emosi. Zara Khairina punya naratif ni, dia dari sudut ialah semua orang ada anak. So anak itu pula, kalau ikut naratif awal media, ini sebenarnya media main peranan juga, shape and reshape public opinion, menceritakan kronologi kejadian. So bila orang baca, dia main emosi orang tu hari ke hari. Bila ada update, bila ada kata orang perkembangan semasa tentang inquest, ia jadi dia bukan vacuum, tapi satu topik yang dibicarakan sebagai trending pada waktu itu. Malah sehingga ke hari ini di media sosial, walaupun saya yakin dia overshadowed by topik-topik lain, tapi still dibincangkan. Mengapa tidak untuk isu-isu berkait rapat dengan politik, berkait rapat dengan integriti ni? Saya nyatakan beginilah, kalau nak cakap tentang rasuah ataupun integriti, kita ada agensi. Namun agensi itu pun dipersoalkan sehingga ke hari ini. Ketua nombor satunya pun dipersoalkan. So dengan sebab itu seolah-olah tidak ada pintu keluar untuk isu ini. Kita ada platform media sosial, tapi itu pun ada orang report juga. Balik-balik ni, saya tahu gerakan ini dilapor, kandungannya tidak sesuai untuk masyarakat dan sebagainya. Kita ada message yang jelas melalui video-video yang kata orang bukan dibuat, tapi diperolehi daripada pihak ketiga. Video-video Adun Sabah yang dikaitkan dengan isu rasuah tersebut, itu sebenarnya adalah modal yang terbaik. Namun kalau kita cakap tentang emosi, sampai mana emosi itu? Kita hanya ada kemarahan.
Tapi oleh sebab kita tahu budaya politik Malaysia ni sehingga sekarang pun semua orang boleh terima sebenarnya budaya kata orang ahli politik, walaupun politik wang pernah disentuh oleh banyak parti-parti mainstream di Malaysia ini suatu ketika dahulu dan ia dianggap sebagai latent, sebagai pendam, walaupun sebenarnya tidak hilang lagi, tetapi dia ada satu istilah ni Dr. Izan, clientelism, naungan. So di Sabah ni, malah di seluruh Malaysia pun, di seluruh Asia, ahli-ahli politik, parti-parti politik masih menggunakan kaedah ataupun pendekatan clientelism ni. Politik naungan ni kita bagi bantuan, kita turun padang, kita bersua muka dengan pengundi. Orang yang sama dikaitkan dengan integriti tadi, di sebelah rumah kita. Memang orang Asia ni, dia satu jaga air muka, kedua dia balas budi. So sama ada balas budi dan air muka itu mengatasi emosi marah tadi ataupun tidak, kena buat kajian lanjut. Yang penting naratif itu betul-betul menunjukkan bahawa ada kesan emosi. Sama ada ataupun tidak, kita marah, tapi di dalam media sosial saja. Itu yang saya nampak lah. Secara fizikal tidak. Tetapi kalau untuk kita nak compare and contrast, walaupun konteksnya lain, dimensinya sama, emosi, arwah Zara Khairina ini kita tengok massive no. Di mana-mana daerah dia ada tour Overseas bro. Dia jadi fenomena overseas, sampai ke Thailand orang nyanyi lagu tu. Manchester, Australia. Jadi demonstran dan protester kena fikirkan, kalau nak sampai ke tahap arwah Zara Khairina punya fenomena ni, macam mana nak buat? Dia bukan setakat bila kita demonstrasi, kita bukan setakat mengeluarkan kata-kata kesat tu sebagai simbol kemarahan, mencerca, memaki hamun. Sebenarnya tak semua orang suka. Betul. Sebahagian mau sebab nak menunjukkan bantahan, sebahagian besar tak suka sebab orang Malaysia ni dia tak suka benda-benda yang kata orang merimaskan ni. Tak semua orang suka memaki hamun ni. Sebab kita dibudayakan dengan cara berkata yang sopan santun, hormat menghormati. Walau apa benci sekalipun, elakkan daripada menggunakan kata-kata tersebut. Apatah lagi kalau kita ni orang yang terpelajar kan, tunjukkan bahawa kita ni sebenarnya lahir dari sebuah gedung pengajian tinggi yang menghasilkan pelajar yang bersopan santun. Please do not raise your voice. Kita jangan memekik melolong. Itu satu perkara juga. Dah pakai hailer kita memekik, pakai mikrofon kita menjerit. Buat apa? Itu gunanya hailer dan juga loudspeaker, nak besarkan suara kita. Raise the tone of your words. Pilihlah kata-kata yang sesuai, yang boleh menggamit perhatian orang ramai. Bagaimana kita nak bantras dari dalam? Sama ada benda ini sudah menjadi satu benda yang sebati sejak puluhan tahun lalu, bukan setakat di Sabah tapi di seluruh Malaysia, ataupun tidak, perlu juga buat kajian lanjut sehingga menyebabkan orang tak terasa sangat. Orang marah tapi marah sekejap saja. Orang marah tapi dalam media sosial, itu pun pakai fake account. Betul. Orang marah masuk dalam live orang tertentu, memaki hamun, berlawan cakap di dalam tu, tapi tidak ada rumusan. Ini yang saya nak sebut, perkara ketiga paling penting bila nak jadi protester ataupun demonstran. Kita kena tunjuk titik akhir kita sampai mana. Dia tak boleh kita nak selesaikan benda ni macam kanser kan. Kita tak boleh settle 100% tau dalam badan seseorang manusia. Ada peringkat-peringkatnya, kemoterapi lah, dia kena ada macam-macam. Ubat itu kena test ini dan sebagainya. So begitulah juga dengan gerakan-gerakan sebegini. Dia kena ada fasa dia. So bila ada fasa yang sistematik, berjadual dan mesej yang jelas, orang boleh terima. Ini cara yang paling sesuai lah dalam konteks Sabah dan juga Malaysia. Kita kena suntik perlahan-lahan. Dan bila kita wujudkan satu konteks yang jelas dan beradab, manners, dalam gerakan-gerakan yang sebegini, saya yakin orang Sabah dan orang Malaysia akan boleh terima dengan baik.
Betul Prof, saya setuju lah Prof. Maksudnya kan Prof, in order untuk dapatkan demonstrasi yang sebesar-besar arwah Zara tu, dia mesti bermain dengan emosi lah. Jadi apa yang berlaku dengan Gempur Aswa dan juga Bangkit Sabah ni, dia cuma menimbulkan kemarahan, tapi dia tidak trigger emosi untuk orang terlibat sama dengan gerakan ni lah. Jadi itulah mungkin nasihat dan pandangan lah berkenaan dengan demonstrasi ni. Bukan kami menggalakkan demonstrasi, tapi itu demonstrasi ni dia dijamin oleh demokrasi kan? Iya. Dia perhimpunan aman sebenarnya. Perhimpunan aman lah. Perhimpunan aman 2012. Okay. Itulah serba sedikit daripada Teh Tarik Panas berkenaan dengan demonstrasi and way forward lah untuk demonstrasi ini. Benda yang dijamin oleh demokrasi, tapi make sure message itu sampai, dan bila kita cakap sampai ke mana? Dia mesti ada ending point ya, Prof? Betul. Okey. Jadi itu saja daripada Teh Tarik Panas untuk episod kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi on the next episode. Bye bye.